Okay guys, hari ni kita nak review motor Morini Escape 1200. So ni kita bawa orang dulu. Dia punya CC dia 1200. Korang tengok dia punya spek dia. Spek dia memang mengancam lah. So kita bawa orang dulu. Satu motor ni pusing. So ni dia punya muka depan dia. Macam tak? Mata dia garang kan. Headlamp dia garang. Yang dari tepi dia. So pusing kalau tengok dia punya brake dia. Brake pad dia. Dia pakai Brembo Brembo M4. So dia kalau tengok bawah ni, radiator dia. Radiator ada dua. So kiri kanan. So enjin dia dekat tengah-tengah ni. Sebab dia pakai V-twin. So bila V-twin, dia punya enjin dia kena duduk tengah-tengah tu lah. So ni dari tepi dia. So kalau kita tengok dia punya ada winglet kat sini Winglet ni untuk dia punya radiator tu punya kipas angin panas lah untuk keluar. So ini dia punya clutch sleeve dia. So dia pakai brand apa lah, HSS. Dan dia punya clutch pump dia Brembo. Memang dia pakai Brembo. So ni belakang dia. Tayar dia standard, dia memang bagi Scorpion Trail 3 je. So tayar ni saiz dia dalam 170 60 ZR17. So dia saiz 17 lah kat belakang. Depan tadi berapa? Depan pun dia bagi Scorpion Trail 3. Saiz tayar depan 19 saiz 19 depan saiz 19. So kita walk around. So motor ni dia memang bagi box. Dia ada 3 box lah, panel box dengan top box. So yang tepi ni aku memang tak pasang lah. Sebab aku jarang pakai box tepi. So yang box atas tu memang, box atas ni memang wajib lah. Kita nak letak barang-barang kita kan. Nak letak baju hujan ke, nak letak apa-apa ke, time hujan senang. So tak payah nak bawa bag time ride. So okay, ni belakang dia. So kalau kita tengok dia punya disc brake belakang dia pun dia bagi Brembo Brembo tu dia. Brembo juga. So dia punya rim dia memang standard spoke lah, sebab dia consider adventure. Okay, ini yang orang semua muskil ni. Motor ni dia didatangkan dengan exhaust yang besar gerabak macam ni. Dan kalau tengok exhaust dia memang besar gila exhaust dia. So ni dia punya silencer dia. Sama ada ni silencer dia ataupun dia punya catalytic cat dia ataupun tak. Sebab dia motor ni dia tak ada cat. So tak sure yang benda ni yang bulat ni consider cat ke tak. Sebab dia punya bunyi dia memang lain daripada motor-motor standard yang keluar kilang lah. Bunyi dia memang garang lah. Memang garang dan kuat. So ini motor ni dia pakai engine V2 Corsa Corta Evo. So engine ni memang dia, tengok tu angle dia. Dia memang design V-twin lah. So kalau dia tengok dari tepi ni memang cantik lah dia punya engine dia, karakter dia. Karakter Itali kan. Sebab dia Morini ni dia datang dari Itali. Dia design pun datang dari Itali. Cuma dia buat je lah, dia buat dekat China. So kiri kanan ni memang ada radiator winglet ni. Kalau kita tengok dekat bahagian dia punya brake ni, brake dia pun dia pakai Brembo brake depan Brembo. Dia punya fluid ni pun Brembo. So kalau tengok dia punya seat dia ni, tengok seat dia ni memang comfy tau. Memang comfort. Macam ada gel rasa macam ada gel. So kalau ride jauh
Memang tak ada masalah lah. Tak adalah kematu kita punya belakang kita kan. So memang sedap. So pilihan pun duduk pun sedap. Sebab aku pernah duduk belakang ni, aku rasa memang sedap. Memang sedap. So dia pakai monoshock. So monoshock dia pun boleh adjust bawah ni. Dia ada adjustable monoshock belakang. Dia adjustable ni adalah tengok jap. High soft High soft. Dia high soft. Dia bukan high low lah. So depan pun actually boleh adjust lah. Tapi kena adjust manually. Dia punya compression dia dengan dia punya tension dia. So ni dia punya cockpit dia. Depan dia. So mari kita tengok instrumen dia. So bila kita start, dia nampaklah dia punya screen dia. So dia memang pakai manual lah, pakai kunci je. Nak budget kan. Nak budget kena dah pakai kunci manual. So ni dia punya meter dia, instrumen dia. So kalau kita tengok dia punya mode dia yang sekarang ni road. Kalau kita tekan kat sini je, dia ada button mode ni. So dia akan tukar wet, so off road, all terrain, sport, dan ni road balik. So kalau kita tekan ke dia punya arrow belah kiri ni, so dia akan pergi ke menu yang belah tepi tu. Yang kita tekan belah kanan, so dia akan pergi ke vehicle info. So kat sini kita boleh nampak apa-apa dia punya information lah tentang motor ni. Kalau macam sekarang ni engine merah ni sebab apa tau? Sebab engine dia tengah panas. Lepas tu kita off engine dan kita buka instrumen ni, so nampaklah benda tu panas. Sebenarnya tak ada apa pun. So kadang-kadang orang cakap kenapa engine panas kan. So tak ada apa. Kita berhenti memanglah engine panas kan. So lama nanti dia sejuk lah. So ni bahagian information vehicle lah. So ni bahagian Bluetooth. So Bluetooth ni kita boleh connect dengan kita punya Bluetooth intercom lah. Dan heating ni is passenger punya seat heat lah. So kita boleh adjustable level dia, nak off ke, nak medium ke, nak high ke. Ni untuk passenger belakang. Ni navigator ni kita punya dia boleh dia boleh link lah sebenarnya map dengan phone. So kita kena install map, kena install satu apps dekat sini. So nanti dia boleh link lah dengan kita punya screen depan ni. Ni telefon ni kalau kita dah link dengan kita punya phone, so dia akan call lah, dia akan keluar lah last call ke, contact ke apa ke. Kalau orang call pun dia akan keluar kat sini. Ni music, kalau kita tengah pasang music dan kita boleh control lah kita punya music kat sini. Dan dia automatic exit lah kalau kita biar je lama. So dalam 6 second nanti dia akan patah balik ke menu asal lah. Ni setting ni dalam setting ni untuk setting display lah. Display kita nak view, nak auto, day high, day night ke, auto ke. So dia punya brightness kita nak adjust, manual, auto. So sistem ni ni software lah. Software dia, unit language semua kita boleh tukar-tukar kat sini, time ke apa kan. Dan ni sistem, ni display, patah balik. Ni auto light. So auto light ni kalau kita buat dia auto on ni, maknanya kalau kita masuk dekat tempat gelap, dia auto on. So kalau tak nak auto on, dia kita off aja lah. Itu je lah. Ini blind spot radar. So motor ni dia ada blind spot radar kat belakang tu. So blind spot radar ni, so dia akan keluar dekat side mirror ni lah. Kiri kanan side mirror ni, kalau nampak ada satu ada simbol kat situ. So blind spot radar ni, so kalau kereta ada kat belakang ke, kenderaan ada kat belakang kiri ke kanan, so dia akan detect dan dia akan menyala lampu dekat kiri ataupun kanan side mirror. So tadi dah keluar balik. So kita masuk balik. Ni blind spot radar. Ni driving mode. So driving mode ni yang tadi itulah. Ada road, sport, wet, all terrain ni. So kita boleh set dia punya mode dia lah. Kita nak TC1 ke 2 ke, kita nak medium tak boleh. Engine sebab kalau road memang dia dah set dah untuk medium. Kalau sport, kalau tengok sport memang full engine punya performance. So kita cuma boleh tukar dia punya TC dengan dia punya TC saja. ABS pun tak boleh. So ABS ni memang auto on.
So kita masuk balik driving mode. So yang tadi kita driving mode, so kita boleh tukar dengan TC saja. Then ni journey ni is dia punya trip lah. So trip 1 ke trip 2 ke, so kat sini kita boleh nampak lah kita punya trip, berapa kilometer kita dah jalan, berapa average consumption, fuel consumption. Alhamdulillah. So vehicle info okey dah habis dah. Ni yang tadi tu lah, vehicle information. So motor ni memang dia datang sekali dengan TPMS So senang lah kalau kita nak monitor temperature tayar ke, dia punya servis, berapa kilometer lagi nak kena servis. So semua dia bagi tahu lah. Dan battery punya information, semua benda ni normal lah. Alright. So okay, so sekarang ni kita nak tengok dia punya apa? Ini yang orang nak tengok ni, dia punya bunyi dia. Bunyi exhaust dia. So kita tekan kat sini . So dia punya on dia. Sebenarnya tekan sekali je. Ni kan. Dia tekan lepas. Tekan lepas. Mana ni? Tekan lepas. So kalau dah pakai motor ni memang dah tak payah tukar exhaust dah. So pakai je lah exhaust standard ni. So mungkin kalau nak tukar exhaust untuk nak senyapkan dia tu je. Selalu orang kalau beli motor nak tukar exhaust nak bagi kuat kan, nak bagi bunyi. Sebab standard keluar kilang dia tak berapa kuat sangat kan. Dan sebab itu memang requirement Euro semua tu kan. Tapi motor ni dia memang lepas. So kita tak payah risau kalau lalu dekat mana-mana ada roadblock ke apa ke, memang ada standard. So tapi janganlah rem kan daripada roadblock tu. Bawa biasa-biasa sudah. So kita bawa aje macam biasa. So kalau dia nak tahan pun benda ni standard, nak buat macam mana kan, takkan kita nak tukar benda lain. So inilah karakter motor Morini Escape 1200. So kalau siapa yang berminat ni pergilah cari kedai-kedai mana-mana yang ada. Sebab sekarang ni memang very limited stock. So tak semua kedai ada stock sekarang ni. Jadinya kalau nak pergi tengok kat kedai, mungkinlah pergilah cari kat Facebook, kat mana-mana ke ada je. Dia orang sekarang ni mungkin tengah sampai kot, second batch dah sampai sekarang ni. So mungkinlah boleh tanya mana-mana kedai yang ada. So pergilah test right, tak pastilah boleh ke tak. Test duduk kan, rasa dia punya dia punya barang-barang ni lah, maknanya rasalah button-button dia ni, dia punya handle ni, button ni okey ke tak okey. Button ni tekan ni sedap ke tak sedap kan. Setengah orang dia dah rasa motor-motor lain dia rasa macam tak sedap lah kan. Yang ni sedap lah. So yang mana yang dah pernah compare tu dia tahulah rasa button ni quality ke tak quality ke kan. So tu je aku rasa. Box ni kalau dia bagi standard memang ada chop Morini tau. So memang cantik lah dia bagi chop Morini. So box tepi pun ada, box tepi dia terkeluar sikit lah kat sini. So aku tak pakai. So dia bagi yang ni bracket untuk belakang ni, bawah ni. Actually dia sebenarnya ada besi kat sini, tarik belakang ni. So cuma aku tak sempat pasang je bawah ni. So biar dulu, dia kena adjust sikit lah besi tu.
Okey, satu je yang aku kurang lah, satu je lah kurang kat motor ni. Kelas dia, tu je. Kelas dia keras weh. Keras tu. So tangan kau kena kuat lah. So kalau tangan kau tak kuat, dia especially dalam jam lah. Kalau dalam jam kau nak hold kelas lama-lama kan, gear kau tengah bawa gear 2, gear 3, kau nak hold lama-lama ni agak sakit lah, keras juga sebenarnya ni. So tak tahulah sebab dia punya clutch sleeve ni ke, dia punya memang clutch pump ni ke yang berat. So aku pun tak sure. So benda ni kilang kena settlekan lah. So diorang pun tengah settlekan benda lah ni. Sama ada nak kena cari aftermarket punya ke ataupun tak, tu kita tengok nanti. Alright guys, so apa hal, itu saja aku rasa review untuk motor aku kali ni. So ni dia Morini. Alright, dah azan dah. Okay, Assalamualaikum.